Korang cari yang simple-simple macam kuih raya cornflake coklat madu ni. Bahan ni tak banyak, 3 bahan utama je. Tak payah pakai oven, tak payah pakai air fryer. Dah jadi kuih cornflake madu coklat kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tapi juga peluang untuk kita menjaga kesihatan dengan kita mengamalkan makanan sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama Cik Sayang yang telah berkongsi resepi masakannya dengan menggunakan satu bahan sunnah, makanan sunnah, iaitu madu. Madu bukan sekadar pemanis semula jadi, tapi ia juga satu makanan yang ada disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'ul linnas. Yang bermaksud dari perut lebah itu keluar satu minuman, yakni madu, yang beraneka warnanya, dan di dalamnya terdapat penawar bagi manusia. Rasulullah SAW juga bersabda bahawa antara sumber penyembuhan ialah kita dengan kita meminum madu. Bagaimana cara terbaik mengamalkannya dalam bulan puasa? Ketika sahur, kita boleh ambil satu sudu madu bersama air suam untuk kita dapatkan tenaga yang berpanjangan. Ketika berbuka, madu boleh menjadi sumber tenaga segera tanpa membebankan sistem penghadaman. Dalam masakan pula, tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh digunakan sebagai satu bahan alternatif bagi pemanis yang lebih sihat dan berkhasiat. Namun perlu diingatkan, tuan-tuan dan puan-puan, madu hendaklah diambil dengan cara yang betul dan kadar yang sederhana agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa sebarang kesan sampingan. Cik Sayang pun dah tunjukkan kepada kita bagaimana madu ini boleh digunakan dalam masakan. Jadi lepas ini, bolehlah kita amalkan dalam hidangan berbuka kita, sama ada dalam makanan ataupun minuman. Semoga ia menjadi asbab kepada kesihatan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Semoga Ramadan kali ini membawa rahmat dan kebaikan buat kita semua. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Sekian, terima kasih.